Sup. Okey, kembali bersama Amir Sufi dalam YouTube channel Amir Sufi. Kembali bersama Amir Sufi dalam channel Amir Sufi, iaitu Amir Sufi PFD lah. Terbitan Expo Firma. Jadi jom hari ni kita main sesi temu bual dan juga promoting filem. Tapi bukan filem arah teman, okey? Jom. Okey, macam kau baca tadi, Haziq Daniel, pengarah pertama dilahirkan dari Expo Firma. Macam kau baca artikel gambar tadi tu. Jadi ada sesi temu bual sikit kepada teman, beberapa soalan. Orang kata yang teman boleh jawab. Yes, idea asal filem ni memang daripada teman, 100% daripada teman sendiri. Teman membantu mereka, bukan mereka request, teman membantu, teman tawarkan kepada mereka untuk skrip tersebut. Dan mereka juga bersetuju untuk okey, tolong buat ke apa semua. Jadi tolong buat. Hampir bila teman send dan mereka tengok pada hari syuting, Haziq Ajiban selaku director, hampir 90% beliau mengubah skrip tersebut mengikut gaya dan cita rasa beliau tersendiri. Jadi banyak juga beliau ubah untuk orang kata apa ni, lebih nampak this is Ajib career. Maksudnya career, this is Ajib punya karya. Bagi teman Haziq Ajiban PFD, dia ada ataupun Ajib PFD ni, perfilman film director ni, beliau ada idea tersendiri. Hampir 90 sehingga ke 95% skrip dirombak oleh Ajib. Muzik latar pun Ajib yang pilih mengikut cita rasa beliau tersendiri. Editing beliau, color grading daripada beliau. Skrip diubah, maksudnya scene 1 hingga 5 mengikut skrip asal. Scene ni nombor 1 patutnya kan, dan ada scene tambahan. Jadi itulah scene nombor 1, inilah scene nombor 2. Ditambah, kemudian ada satu scene dipotong. Bagi teman, itu cita rasa beliau tersendiri. Di set tu, idea beliau tu, teman sendiri sebagai pelakon, bukan mengarah sebagai pelakon dan juga penerbit. Teman tengok sendiri, di set itulah beliau. Dan juga beliau tambah dialog untuk teman. Dialog teman tak ada pun, tapi beliau tambah mengikut apa yang beliau nak. Beliau tahu apa yang beliau nak. Muzik dan juga bagi teman, Ajib dia berani untuk tampilkan benda ni, tapi dengan gaya dia tu, bila teman tengok, dia lebih moden dan juga orang kata lebih segar daripada teman punya gaya lah. Dalam isu ni, teman tak ada langsung rasa iri hati ataupun dengki. Bagi teman sendiri, teman sangat seronok berlakon di bawah arahan anak didik teman sendiri ataupun anak buah teman sendiri. Ini masa demo pula untuk bersinar dalam bidang YouTube ataupun pengarahan teman pendidik ni. Jadi teman membuka perfilman ni, Expo Firma ni, untuk beri ruang kepada mereka untuk berkarya. Jadi itulah bagi teman tidak rasa ataupun tidak ada timbul isu dengki atau iri hati. Bagi teman, ini satu benda yang seronok dalam rumah mereka. Anak buah teman punya anak buah ataupun anak didik sendiri. Tanya pasal teman bersara lah, bersara dan dia buat projek sikit aja. Fakta menarik filem ini ada certain babak yang orang kata apa ni, babak satu rumah yang sungguh cantik dibuat di Kampung Ciorasah. Kita pergi ke lokasi baru, itu yang di request oleh pengarah Haziq Ajiban PFD dan juga Fizi Jimbit, pembantu pengarah beliau, request rumah tersebut. Jadi kita pergi ke sana untuk syuting. Satu keadaan rumah yang begitu klasik, sangat kena dengan watak antagonis dalam filem tu. Kita pergi ke Kampung Ciorasah, ke dalam sana untuk syuting. Jadi satu fakta menarik lah, yang rumah tu nampak klasik gila. Dan juga orang kata apa, untuk akhir kalamnya, semoga berjaya buat Haziq Daniel PFD ataupun Haziq Ajiban PFD, dan juga Amir Hafizi PFD ataupun Fizi Jimbit PFD. Nama sama tu cuma samaran dan juga nama betul. Untuk filem ni, insyaAllah apa yang teman berikan dalam filem Koma itu adalah belum cukup baik sebenarnya. Itu semampu bolehlah teman bagi. Dan juga teman di sini hadir untuk memberikan promotion. Jadi jangan lupa saksikan filem arahan Haziq Ajiban ataupun Haziq Daniel PFD, iaitu filem Rachna Merana, filem aksi lebih moden, pengarah baru, karya sulung pada Haziq Daniel PFD ataupun Haziq Ajiban PFD. Jadi nantikan, bila teman pun tak tahu bila filem itu masih diediting oleh pengarahnya. Bila nanti teman akan war-warkan di YouTube,
teaser ataupun poster ataupun sebagainya. Jadi tunggu, okey, filem Rachna Marana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.